akan kacau dia sampai dia tak boleh tidur. Kadang-kadang setiap malam pun masa lelaki nak pergi ambil air dekat ruang tamu ke apa, hantu tu akan cakap dia tiba-tiba. Tapi ada satu time tu dia ngantuk sangat sampai dia tertidur dan masa itulah time untuk makhluk tu makan dia. Hey guys! Tak. Makhluk ni apa sebenarnya? Makhluk ni adalah satu entiti yang akan buat orang sekeliling dia semua tak boleh tidur. Tapi macam mana cara dia untuk tak nak bagi orang tidur? Dia akan hantar signal dekat orang tu daripada 20 meter. Dan apabila orang tu dapat signal tu je, automatik orang tu takkan boleh tidur punya. Setiap kali orang tu rasa nak tidur je, nak terlelap je, tiba-tiba otak dia automatik rasa macam ada orang macam tekan switch on. Dia macam tak boleh off langsung. Kadang-kadang sampai orang tu tak boleh tidur selama seminggu, selama sebulan, sampai dah jadi macam zombie. Pergi kerja barai, jumpa awet muka pun macam barai. Lepas tu pergi hospital jumpa doktor, doktor cakap kita sihat je. Tapi bila orang tu dah lama gila tak tidur, tiba-tiba ada satu time tu orang tu akan rasa ngantuk gila, rasa penat gila, sampailah dia pun tertidur. Time tu lah SCP ni akan makan. So kepada sesiapa yang tak boleh tidur langsung, tiba-tiba ada satu hari tu rasa ngantuk gila, rasa macam boleh tidur, tunggulah.